padu. Okey, nak padu boleh ambil yang ni. Kalau nak yang murah sebawah 50. Ini tengah trending sekarang, okey. Dia punya zoom macam biasa 4 ke 500 meter. Ada digital battery indicator, body full alloy. Boleh jadi power bank, dapat tali, dapat kabel. Okey. Ini dia, barang dia padu. 4 ke 5 jam dia punya bateri. Alright. Yang ni namanya lampu suluh Sun Wukong. Okey, bag nombor 7. Ini tengah laku keras ni. Okey. Jom kita tengok. Body ada warna silver, warna hitam. Rasanya warna hitam dah habis. Okey. Tinggal warna silver. Alright, tengok depan saya on. Bag nombor 7. Lampu suluh Sun Wukong. Mode pertama ambil gao. Padu tak padu? Tu dia, digital battery indicator. Tu dia. Ini mode pertama. Padu geng. Okey. Bag nombor 7. Alright. Tu dia. Mode pertama, mode kedua, mode ketiga, mode keempat, mode kelima. 5 mode. Nak zoom je tolak kepala ke depan. Okey. Kalau kita zoom nampak dia ada lampu depan ni sekali. Tu dia, padu geng. Alright. Tak cukup padu zoom macam ni. Kita zoom jauh sana. Ini bag nombor 7, lampu Sun Wukong. Okey, dekat kotak dia memang tulis Sun Wukong. Tu saya zoom dekat gunung lah, nampak? Sampai hujung tu pun boleh, tak ada masalah. Harga asal RM90. Tapi siapa beli sekarang RM45. Jadi beli sekarang untung 50%. Tu kembangkan balik lampu dia. Outdoor ni saya tunjuk geng, outdoor. Okey, bukan senang nak tengok outdoor. Baru puas hati okey nak beli lampu kalau orang buat dekat outdoor. Betul tak? Macam mana? Padu tak padu? Yang ni bag nombor 7. Lampu Sun Wukong geng. Oh gila. RM45 tak